Nah, tapi balik kepada persoalan kat sini. Kenapa soalan dia tanya? Sebab dia ni di antara figure yang disebut, dan ada orang sebut lah, of course bila kita cakap, siapa yang familiar dengan hadis dan perbincangan pasal mujaddid, yang setiap 100 tahun akan ada mujaddid apa semua tu, biasa dengar. Of course di awal sejarah Islam biasanya akan agak konsensus lah yang kata macam Umar Abdul Aziz kot, dia ada nama-nama ni. Tapi lagi mutakhir tu, grup ni akan kata set dia lah grup ni. So dia ada various sebab dia tak ada hadis yang sebut dalam binding kan, dia just cakap setiap 100 tahun akan ada figure yang begitu kan. Dan memang sepanjang sejarah pun akan nampak lah ada menonjol certain figure. Tapi dia ada khilaf lah, yang ni kot macam tu kan. So ada yang kata pada yang ni dah hampir 100 tahun lah, kalau kita kata apa, 1924 Khalifah jatuh, dan dia ni figure ketika tu yang membangkitkan balik semangat dakwah Islam semua ni. Sekarang ni dah 100 tahun lah kan, kalau nak kata from that point. So ada yang tanya macam siapakah mujaddid zaman sekarang. Anyway, point ni dia tanya sebab dengan dia bangkit dengan semangat perjuangan Islam dia dan gerakan Islam dia, adakah sebab tak ada gerakan Islam lain? So tu yang nak kata macam Azhar dah ada, gerakan lain ada. So apa isunya ketika tu Now, ketika perkara ini berlaku, Masya-Allah. Okay, so nak join, kita join sebelah. Itu jamming tu biasanya. Senang aerobik tak adalah muzik tu kan. Anyway, wallahualam, tapi tak pernah join kot kita buruk sangka kot dia berzikir kan. By the way, rasanya air dah ni, siapa yang nak buat teh tu boleh buat kan. Sebelum kita masuk topik-topik yang lebih apa, yang ni sebab ni masih mukadimah Now, ketika khalifah jatuh secara official Imam Hassan Banna tu dia dah rasa tu satu masalah lah, dan dia jumpalah Syekh Azhar semua. Dia kata kita nak kena buat apa ni kan, umat memerlukan something ni. Tapi ketika tu dia realise yang semua syekh-syekh besar ketika tu pun macam tak tahu nak buat apa, maknanya clueless lah, macam kita doa je lah, macam tu lah, faham macam orang tak tahu apa yang boleh buat nak buat macam mana kan, dah jatuh So kat situ lah dia ada satu benda yang dia nampak macam kenapa perkara tu berlaku